orang perempuan ni, kita banyak hidup dengan expectation. Apa makna expectation? Sangkaan membayangkan suami akan faham. Orang laki-laki ni kan minta maaf, orang laki-laki ya. Orang laki-laki ni dia susah nak faham orang perempuan. Sebab apa? Sebab kita pun susah nak faham dengan diri kita sendiri. Kadang-kadang kita pun tak tahu apa yang kita nak makan. Bila suami tanya nak makan apa, kita jawab suka hatilah. Tu lagilah suka hatilah. Dengan orang laki-laki ni akhirnya dia tak boleh brain. Bini aku nak makan apa? Beli mi, tak nak makan mi sebab semalam dah makan mi. Beli nasi, kata nak diet walaupun tak kurus-kurus. Nak beli goreng-goreng, dia kata minyak. Nak beli sup, dia kata tak lalu. Lepas tu nak makan apa orang perempuan ni? Itu kita sebut, jangan hidup dengan sangkaan-sangkaan tak. Bercakap ni biar jelas. Bercakap ni biar berterus terang. Itu baligha, itu berterus terang. Itu cara Quran ajar pada kita.